Al-qit'atu sihriyatu, kepingan ajaib. تحب صديقتنا رينكي خط يد أخيها الأكبر منها. Sahabat kita bernama Rinky suka melihat tulisan tangan abang. فهو يكتب بقلم حبر لامع ومميز وجميل جدا. Ketika abangnya itu menulis menggunakan fountain pen yang berkilat dan sangat cantik. ذات يوم كان أخوها خارج البيت. Pada satu hari, abangnya berada di luar rumah. فأخذت رينكي تبحث عن قلمه. Rinky pun mula mencari pen abangnya itu. فتحت درجه وأخرجت كتبه ثم أخرجت الدباسة ثم مسطرة معدنية. Rinky membuka laci abangnya, mengeluarkan buku-buku, stapler dan pembaris besi. في أسفل الدرج تجد رينكي القلم. Rinky jumpa pen tersebut di dalam laci yang paling bawah. Lakin ma hadha, tapi apa ni? ثمة قطعة سوداء ملتصقة به. Di situ terdapat di situ terdapat kepingan berwarna hitam yang melekat pada pen tersebut. تفصل القلم عن تلك القطعة. Rinky memisahkan pen daripada kepingan itu. Lakin فيما بعد طق يقفز غطاء زجاجة ويلتصق بالقطعة. Tapi tak lama kemudian penutup botol melompat lalu melekat pada kepingan tersebut. فتضحك رينكي مسرورة. Rinky pun ketawa seronok. Rinky pun ketawa seronok. هل تلتصق الأشياء بهذه القطعة بطريقة أشبه بالسحر؟ Adakah semua benda melekat pada kepingan ni dengan cara separa sihir? هل تلتصق الدباسة بتلك القطعة؟ Adakah stapler melekat dengan kepingan tersebut? نعم تلتصق. Ya, melekat. هل يلتصق ذنب القطة؟ لا يلتصق. Adakah ekor kucing melekat? Tak melekat. هل تلتصق المسطرة المعدنية؟ Adakah pembaris besi melekat? نعم تلتصق. Ya, melekat. هل تلتصق بالقطعة ثمار جوز الهند ذات الشعر البني؟ لا تلتصق. Adakah kepingan itu melekat dengan buah kelapa yang mempunyai bulu berwarna coklat? Tak melekat. دغدغ شعر ثمرة جوز الهند أنف رينكي فعطست بقوة وطار القلم من يدها واختفى تحت السرير. Bulu buah kelapa tu membuatkan hidung Rinky ni terasa gatal. Lalu Rinky bersin dengan kuat sehingga pen terpelanting daripada tangannya lalu terjatuh bawah katil. شعرت بالقلق فأخوها قد يعود قريبا. Rinky berasa risau, rasa bimbang kerana abangnya boleh jadi akan balik dalam masa terdekat. مدت يدها تحت السرير. Rinky hulurkan tangannya di bawah katil. Lakinnaha lam tasil ila al-qalam. Tapi tangannya tak sampai nak mencapai pen tersebut. Istakhdamatil mistarata. Rinky guna pembaris. Lakinnahu zalaqa ba'idan. Tapi pen tu makin menjauh.
Faja'atan khatarat laha fikratun. Tiba-tiba terlintas fikirannya satu idea. Wada'at al-qit'ata as-sawda'a qurba al-mistarati. Ringki meletakkan kepingan hitam itu berdekatan dengan pembaris. Faltasaqat biha, dan kepingan hitam itu melekat pada pembaris. Thumma mararatil mistarata tahta sarir. Kemudian Ringki pun melalukan pembaris bawah katil, wamaddat yadaha, sambil menghulurkan tangannya. Tok tok, uhruzu malladhi intasaqa bil qit'ati. Cuba teka apa yang melekat pada kepingan tersebut. Bisur'ah sayaudu akhuha ila al-bait. Cepat, abang dia akan balik, akan pulang ke rumah. تعيد القلم والقطعة السوداء والكتب والدباسة والمسطرة المعدنية وتغلق الدرج. Ringki mengembalikan semula pen, kepingan hitam, buku-buku, stapler dan pembaris besi, lalu menutup laci. في الوقت المناسب دخل أخوها الغرفة وقال, apabila sampai waktu dia, abangnya masuk ke bilik lalu bertanya, "Limadha thamaratu juzil hindi huna 'ala al-ard ya ukhti?" Kenapa buah kelapa ada atas lantai ni, adik?